الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير Di khair walhamdulillah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya dapat lagi kita bersama pada hari ini. Jadi sebelum kita nak masuk pengajaran yang minggu lepas, insya-Allah kita akan sambung doa dulu. Doa dah sampai mana? Doa hari ini sambung la syarika lahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, semua boleh tulis dulu lah yang tu. Soal 8 bawah sekali. Okey, semua dah tulis? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik. La popular tak la ni? Popular. Okey, tandakan X. La di sini popular. La popular. Sebab apa popular? Ada dalam ping B. Cuba tengok dalam ping B. Okay, ping B haraf ini termasuk dalam haraf apa ni? La ni. Nafi. Haraf nafi nafi. Di sini bukan nahi. Apa sebab bukan nahi? Sebab selepas dia ni isim ke fi'il ke haraf? Syarika. Isim. Syarika, syarik. Syarik ni syirik, maknanya syirik ataupun sekutu. Syarikah, syarikah kan kongsi kan. Sekutu, tiada sekutu. Syarikah maknanya sekutu ataupun syirik. Syarikat. Syarikat memang syarikat kan kongsi Yang nikah pun bukan kau lah. Bukan kau. Syarik. Okey, jadi la di sini haraf nafi bukan nahi. Apa sebab bukan nahi? Semua tengok dalam kuning A. Semua tengok kuning A? Ya, cuba tengok dalam kuning A. Fi'il nahi, fi'il nahi. Kuning A.
Kalau fi'il nahi dia ada la, kemudian dia ada ta di hujung baris mati. Betul tak? Jadi kat sini kita tak bolehlah hukumkan dia ni fi'il nahi. Sebab selepas la tu ada kalau fi'il nahi ada ta dan ada tanda sukun, ada tanda baris mati di hujung. Itu fi'il nahi Tapi kat sini la ni termasuk dalam nafi termasuk dalam nafi. Okey, setakat ni jelas ya. Nahi apa dia? Fi'il nahi, Larangan. Larangan, ya. Nahi maknanya larangan lah, larangan. Okey. Jadi la di sini tolong tandakan ini haraf nafi supaya kita tak keliru. Apa beza dengan haruf jazam dan jazam? Haraf jazam sebenarnya haraf jazam satu tu ada la kan. La tu la nahi. Cuma kita tak sentuh lagi jazam tu. Okey. Kalau nak tengok haraf nahi la tu, cuba tengok dalam ping B, ada dalam tu. Cuba tengok haraf jazam satu. Haraf jazam satu. Haraf jazam satu ping B. Cuba tandakan maknanya jangan. La tu maknanya jangan. La kat situ maknanya jangan. Kita muatkan dia dalam haraf jazam. Jazam insya-Allah lepas ni lah kita akan masuklah sikit insya-Allah. Okey, jadi saya nak ulang semula. La dalam bahasa Arab dia ada dua yang famous. Yang pertama nafi macam ni, satu lagi nahi, nahi. Okey, la maknanya apa kat sini? Tiada. La di sini maknanya tiada. La maknanya tiada. La tiada. Syarika maknanya sekutu. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Apa tanda isim? Selepas haruf dah. Tak boleh. Tak boleh. Pakat teka. Okey, syarika ni isim. Betul lah isim. Apa tanda dia? Baris bawah. Tak ada baris bawah. Okey. Tak ada alif lam depan. Tak ada tanwin di hujung. Maka nak tak bersandar. Pagi ni nak perkena begini. Okey, tak ada alif lam depan, tak ada tanwin di hujung. Kalau ikut kepada apa yang kita belajar tu, nak jadi mudhaf kan? Tapi kat sini tak jadi mudhaf. Sebab apa? Sebab tak bersandar. Okey, ni baris apa kat ujung? Baris atas. Baris atas. Jadi bila cukup tiga-tiga syarat ni, maka kita akan terjemahkan, kita akan nafikan secara total, secara penuh untuk perkataan sekutu tu. Tiada satu pun sekutu. Tiada langsung sekutu. Ini sama dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sama dengan perkataan ni. Okey, la ilaha illallah. Saya ulang balik Syarika isim, sebab yang pertama tak ada alif lam kat depan. Yang kedua, tak ada tanwin di hujung. Sepatutnya nak bersandar.
Tetapi tak boleh nak bersandar. Sebab apa? Cuba tengok selepas dia. Ni apa ni? Haraf ke isim? Haraf jar kan? Maka tak boleh lah nak bersandar. Nak bersandar mesti isim-isim kan? Saya ulang balik Saya ulang balik. Kalau nak bersandar mudhaf, mesti ada mudhafun ilaih. Ada mudhaf, mesti ada mudhafun ilaih. Syarat nak jadi mudhaf dan mudhafun ilaih mestilah isim. Kat sana bukan isim kan? Lahu kan? Kalau lahu ni kita pecahkan jadi macam mana? Yang pertama la, satu lagi hu. La dan juga hu. Ya. Ketika kita tak faham dengan syarikat, tapi dengan isim, ketika memang betul-betul kita tak tahu dah macam mana kita nak kenal sebenarnya. Okey, dia kalau lepas la tu, awal tu kita kena cek dulu dia nafi ke nahi. La. Ya. Tengok dulu la tu, bila nampak la, yang pertama kita kena cek dulu dia nafi ke nahi. Itu yang pertama. Kalau dia nahi, cuba tengoklah ikut kuning tu. Ada ta, cuba tengok kuning tu kan. Itu cara dia. Tengok la, kemudian ada ta kat depan, baris mati di hujung. Itu nahi lah. Tapi kalau sebaliknya, maka itu adalah nafi. Cuma kita kena makna tu, kalau tak tahu makna susah juga. Dia kena rujuk kepada tafsir lah. Sebab semua kat dalam kelas ni memang nak faham Al-Quran kan. Jadi bila baca Quran kan ada terjemahan. Jadi kita boleh trace perkataan tu melalui terjemahan, baru kita dapat tahu makna dia. Tapi kalau baca surat khabar, tu payahlah. Tu sebab kena rujuk kamus yang tu. Okey. Ustaz, ini kalau saya selepas suruh kita laku dulu Harap apa? apa ni? Tadi saya lepas Nahi nahi. Selepas tu memang bukan isim lah. Dia bukan isim lah. Selepas tu nahi tu bukan isim. Fi'il. Dia fi'il. Tapi kalau nafi selepas dia isim. Selepas dia isim. Dan dia ada lagi ciri-ciri dia tu, nanti kita akan bincang kemudian. Yang tu jumpa saya akan terang. Okey. La maknanya tiada. Syarika, di sini kita akan terjemahkan tiada satu pun sekutu. Tiada satu pun sekutu. La maknanya tiada. Syarika, satu pun sekutu. Tiada satu pun. Okey. Dia satu pun ni dia ada dekat la tu. Kat sini tiada satu pun. La maknanya tiada satu pun, syarika sekutu. Tiada satu pun sekutu. Lahu. Apa makna lahu? Baginya, bagi dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sekutu langsung, tak ada syirik langsung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu. Lahu. Okey. Jadi kembali balik kepada mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih, dia syarat dia mestilah isim. Dia mesti isim. Tapi kalau kat sana syarika, dia syarat dia tu nak sama dah, tapi tak serupa lagi. Dia tak macam lagi. Sebab yang pertama tak ada alif lam depan,
tak ada tanwin di hujung, sepatutnya dah bersandar, tapi tak bersandar sebab selepas dia ada haraf jar, maka dia tak bolehlah nak bersandar. Kan mudhaf dan mudhafun ilaih mestilah isim. Jelas ya. Tapi kalau dikatakan dia tak bersandar, maknanya dia bukan sifat isim kan? Kalau sifat isim dia mesti mudhaf. Okey, ini special case. Dia isim tapi dia special case. Ni cerita ni special punya cerita ni. Ini kita akan bincang akan datang. Cuma kat sini kalau kita ikut apa yang kita belajar sebelum ni, mudhaf, kalau apa sifat isim tu dia mesti, kalau mudhaf mesti ada mudhafun ilaih kan. Tapi kat sini special case, selepas la, syarat dia selepas la. Selepas la ada isim, cukup 3 syarat. Tak ada alif lam depan, tak ada tanwin di hujung, baris atas dekat hujung. Maka dekat sini dia tak lagi bersandar. Di sini kita akan terjemahkan tiada satu pun ataupun tiada langsung sekutu. Okey, sama juga macam ni. Cuba tengok yang ni. Tengok yang ni La maknanya tiada. Haraf nafi kan? Haraf nafi tiada. Ilaha, apa makna ilaha? Tuhan. Ilaha maknanya Tuhan. Isim ke fi'il ke haraf Tuhan? Isim, apa tanda dia? Ada alif lam tak depan? Tak ada alif lam. Tak ada tanwin di hujung. Satu lagi baris apa ni? Baris atas di hujung. Adakah ilaha dia nak bersandar? Dia tak boleh nak bersandar lah. Sebab apa? Selepas dia apa ni? Haraf istisna. Cuba tengok dalam ping B. Cuba tengok ping B. Okey, cuba tengok ping B. Haraf istisna ada Okey, haraf istisna. Jadi tak boleh pengecualian. Jadi tak bolehlah nak bersandar. Betul tak? Ni mudhaf dan mudhaf ilaih mestilah isim. Ni tak bolehlah, tak boleh. Jadi terjemahan dia apa? Tiada satu pun Tuhan. Tiada langsung Tuhan. Itu makna dia. Tiada satu pun Tuhan ataupun tiada langsung Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, tak jelas lagi. Saya ambil satu contoh lagi. La ikraha fid din. Ini ayat Quran. La ikraha fid din. Okey, la haraf apa ni? Haraf nafi. La di sini haraf nafi. Ikraha maknanya paksaan. Ikraha maknanya paksaan. Paksaan isim kan? Okey, isim. Tanda dia tak ada alif. Tak ada alif lam kat depan. Lagi tak ada tanwin di hujung. Baris atas di hujung. Bila cukup 3 syarat ni, maka di sini kita akan nafikan secara penuh untuk perkataan tersebut. Perkataan paksaan tu, tiada satu pun paksaan, tiada langsung paksaan dalam Islam, dalam agama. Sebab tu orang-orang barat bila dia kaji Al-Quran, kebanyakan mereka ini akan masuk Islam. Sebab ni ayat-ayat macam ni tu, la ikraha maknanya di sini dia menunjukkan satu penafian secara penuh. Tiada langsung paksaan dalam agama Islam. Nak masuk boleh, tak mau masuk boleh. Itu maksud dia. Jadi bila orang barat ni dia kaji Al-Quran, maka kebanyakan mereka ini akan masuk Islam lah.
Okey, ada satu cerita. Sebelum kita nak pergi jauh, kita ambil satu cerita. Ada satu cerita yang mana di, tak silap saya, di Amerika Syarikat ada dua orang doktor. Seorang doktor Muslim, seorang lagi doktor Kristian. Doktor Kristian, doktor Islam Muslim. Ada dua orang ibu yang mengandung dan melahirkan anak. Seorang ibu lahirkan anak perempuan, seorang lagi anak lelaki. Waktu tu tak ada lagi DNA, tak ada lagi. Kemudian mungkin doktor ni dia terlepas pandang, terlupa nak tanda. Ni anak siapa tau? Waktu yang sama, lahir pada waktu yang sama, dan mereka lupa nak tanda. Nak tanda bayi tu, baby tu. Kemudian doktor yang Kristian tadi, dia kata kat doktor Islam, dia tanya, you beriman tak dengan Quran? Ya, saya beriman dengan Quran, dengan hadis. Jadi kalau awak beriman, saya cabar awak cari macam mana jalan penyelesaian untuk masalah ni. Okey, dia pun okey, boleh. Dia balik ke Mesir, dia ambil perubatan kat Mesir. Dia jumpa ulama-ulama sana, minta bantuan semua, dia nak kaji bab ni kan. Jadi bila jumpa ulama kata, ni bukan bidang aku ni. Hang tanya aku kan, aku mana tahu. Tapi aku boleh bantu hang dengan satu ayat. Cuba kaji ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lidzakari mislu hazzil unsayain. Ayat tu. Ayat harta pusaka. Pembahagian harta pusaka. Ni miras, kita panggil ilmu miras. Okey. Pembahagian harta pusaka. Lepas tu dia kaji ayat tu. Dia balik semula ke Amerika, dekat hospital tu. Doktor Kristian tanya, dah siap lah? Dah. Lidzakari mislu hazil unsayain. Anak laki akan dapat berapa? Akan dapat? Dia akan dapat, kalau senang cerita, dia akan dapat banyak daripada perempuan. Betul kan? Dia akan dapat banyak sikit daripada perempuan. Jadi doktor tu kata apa? Okey, lah ni tugas hang pi perah susu ibu tu. Perah susu ibu dua-dua tu. Yang banyak tu untuk laki, yang sikit untuk perempuan. Masuk Islam. Doktor Kristian tadi masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Dia tanya, hang ambil mana teori ni? Lidzakari mislu hazil unsayain. Masuk Islam. Sebab ayat tu. Nampak tak? Okey. Faham tak cerita tu? Perah susu ibu ni, yang ibu ni banyak, yang ni sikit. Yang sikit tu untuk perempuan, yang banyak tu untuk lelaki. Berdasarkan ayat lidzakari mislu hazil unsayain. Kalau dua perempuan, itu dia ini ceritalah yang saya dapat daripada ustaz saya kan, dia cerita. Kalau nak kata tepat tu, mungkinlah tepat. Mungkin Allah nak bagi hidayah dekat doktor Kristian tu kan. Boleh jadi benda ni kan. Okey Tapi Kristian mak juga ada dua anak perempuan. Tu kena tanya doktor tadi. Okey Okey, la ikraha fid din. La di sini haraf nafi. Ikraha isim, sebab tak ada alif lam depan, tak ada tanwin di hujung, baris atas. Maka kita terjemahkan, tiada satu pun paksaan dalam memeluk agama Islam, dalam Islam. Okey, ambil satu lagi contoh. Apa contoh dia? La raiba fi. La raiba fi, surah Baqarah. La raiba fihi. La raiba fihi. Okey, la dekat sini haraf nafi. Haraf nafi. Selepas dia ni isim. Sebab kalau tengok pada terjemahan, maknanya keraguan. Raiba maknanya keraguan.
Isim kan keraguan Ada alif lam tak depan? Tak ada. Ada tanwin tak di hujung? Ada baris apa di hujung? Baris atas di hujung. Maka cukup 3 syarat ni. Selepas la. Syarat dia selepas la. Selepas la saja. Selepas la isim tu cukup 3 syarat ni, maka kita akan nafikan secara penuh untuk jantina perkataan tersebut. Kalau keraguan, tiada langsung keraguan. Kalau paksaan, tiada satu pun paksaan, tiada langsung paksaan. Kalau Tuhan, tiada satu pun Tuhan, tiada langsung Tuhan. Kalau macam ayat tu, la syarika lahu, tidak ada satu pun sekutu, tidak ada langsung sekutu. Okey, ambil satu lagi contoh. Kita nak bagi faham Okey. Ambil satu lagi contoh. Orang duk baca subhanaka la ilma lana. La ilma lana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La harafna nafi ilma, ni cakap Melayu, ilmu. Okey, ilmu dia isim sebab tak ada alif, tak ada alif lam kat depan, tak ada apa, tak ada tanwin di hujung, dan baris atas di hujung. Sebab kalau kita nak katakan dari segi dia punya faktor asas kita katakan isim dia ada 5 sifat kan? Ya. Salah satunya yang dominan atau yang kita panggil mudhaf dengan mudhaf lain. Ya. Sebab yang ini dia tak termasuk dalam mudhaf. Jadi kita katakan sebab dia sebagai isim tu asas kepada terjemahan ataupun pengertian perkataan itu sendiri. Sebab kalau untuk daripada yang 5 sifat yang ada dia tak termasuk satu pun. Ya. Okey. Ini kita akan bincangkan akan datang. Ini saya akan abang siap. Ini kalau siapa yang pernah belajar bahasa Arab, ini kita panggil sebagai isim mabni. Dia mabni sebab dia special case. Ini special case macam tu. Dia isim yang kebal. Isim yang kebal sebab tu dia tak bersandar tadi. Dia kebal. Boleh kita sebut dia sebagai tanda isim yang ke-6. Tanda isim yang ke-6. Bolehlah kalau untuk nak buat satu teori, bolehlah, tak ada masalah. Untuk kita nak faham, tak ada masalah. Kalau nak buat ni yang ke-6, tulis selepas la ada 3 syarat tu. Kalau nak buat juga selepas la ada 3 syarat pada isim tu. Yang pertama, tak ada alif lam depan, tak ada tanwin di hujung, baris atas. Boleh. Itu untuk ni lah, untuk tuan-tuan nak faham kan? Boleh tandakan yang ke-6 yang tu. Boleh. Okey. Jadi ilma maknanya ilmu. Tiada satu pun ilmu, tiada langsung ilmu lana, bagi kita, bagi kami. Kita tak ada satu pun ilmu. Ayat tu kan, subhanaka maknanya maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada satu pun ilmu milik kami ya Allah, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Itu makna dia. Jadi la ilma lana maknanya tiada satu pun ilmu, tiada langsung ilmu. Lana milik kita, milik kami ya Allah, kepunyaan kami ya Allah, tak ada langsung, melainkan apa yang diajarkan kepada kita. Jadi jelas ikut kepada contoh yang saya bagi ni. Okey, boleh nampaklah insya-Allah. Okey, baik. Cuba kembali balik kepada perkataan lahu. Yang mana popular lahu? Okey, tandakan X. Dua-dua popular. Lahu dua-dua popular. Macam mana tahu kata popular? La ni
Haraf jar. Hu dhamir. Dhamir apa ni? Muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Lahu. Apa makna la? Bagi. La maknanya bagi. Hu nya. Nya. Baginya. Nya tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, cuba kita main dengan dhamir ping A. Semua tengok ping A. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Kalau saya nak kata bagi dia seorang lelaki, lahu. Bagi mereka berdua, mereka semua, dia seorang perempuan, mereka berdua, mereka semua, engkau seorang lelaki, engkau berdua, kamu semua, engkau seorang perempuan, engkau berdua, kamu semua, aku lali ke apa? Li ke la ni? La ni tu Kedah. La ni. Okey. Li Li. Bukan la, bukan la ni, tapi li. Li lah. Li bagiku. Kalau kami lana. Okey, lana. Okey, sambung. Wa bidzalika. Wa. Apa makna wa? Dan. Popular tak wa? Okey, tandakan X dulu. Wa maknanya dan. Wa maknanya dan. Boleh saya padam ni? Tiga-tiga ni boleh? Boleh ya. Dekat sini pastikan jangan baca la ilah saja. Mesti sambung illallah. Sebab ramai sangat orang-orang kita ni kalau sebut ni la ilah budak ni, maknanya tiada satu pun Tuhan. Kita nafikan habis. Tak boleh. Ini yang selalu orang buat. La ilah budak ni. La ilah, la ilah. La ilah maknanya tiada ada satu pun Tuhan. Habis. Itu tambah sedap tu. Tambah pula dengan tak tahu. Jam. Jadi hari ni boleh sampaikan kepada siapa-siapa kalau dengar, la ilah tak boleh ni, mengaji Arab ni. Nampak ni? Cik. Garang pula apa ni. Okey, pastikan baca bagi habislah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata. Tu la haula pun sama juga. Sama juga. La haula. Okey, bidzalika. Cuba pecahkan perkataan bidzalika. Wa dah habis. Okey. Bi tambah zalika. Bi tambah zalika. Yang mana popular? B. Lagi? Zalika juga popular. Ping A. Boleh cek dalam ping A popular dia tu. Zalika isim isyarah. Dekat ke jauh? Jauh. Itu ada isim isyarah. Okey, isim isyarah. Bi makna apa bi? Dengan. Bi maknanya dengan. Zalika. Itu. Apa maknanya? Dengan demikian itu. Dan dengan demikian itu. Wa maknanya dan. Bi dengan. Zalika demikian itu.
Apa makna demikian itu? Tu tadi yang kita duk ikrar tadi tu. Sesungguhnya salatku, ayat yang minggu lepas inna salati wa nusuki tadi. Sesungguhnya salatku, ibadatku, kehidupanku, kematianku adalah kerana Allah. Ni sambung ayat tu lah. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian itu, demikian tadi yang kita kata salatku, matiku, hidupku, ibadatku, umirtu. Ini kita akan sambung lah lepas ni Bi maknanya dengan, zalika demikian itu, dan dengan demikian itu. Zalika isim isyarah. Cuba kita ulang balik isim isyarah. Tengok ping A, isim isyarah. Ping A. Semua tengok dalam ping A, isim isyarah. Isim isyarah. Okey, isim isyarah. Isim isyarah dia ada dua. Okey, sebelum tu apa makna isim isyarah? Kata tunjuk, isyarat isyarat tunjuk. Tunjuk ada dua, satu tunjuk dekat, satu tunjuk jauh. Itu dan ini. Kalau dekat ini, jauh itu. Okey, semua tengok dalam ping A tu. Kalau saya kata ini seorang lelaki, macam mana sebutan dia? Hadza. Semua sebut? Lagi sekali? Lagi sekali? Ini dua orang lelaki? Hadzani ataupun hazaini. Kalau banyak? Haulai maknanya ini semua lelaki. Ini orang-orang lelaki. Ini seorang perempuan? Hadhihi. Lagi sekali? Hadhihi. Kalau dua? Hadani. Ataupun? Hadani. Kalau banyak? Haulai. Okey. Itu seorang lelaki. Zalika. Itu dua orang lelaki? Zanika ataupun Zanika. Kalau banyak? Ulaika. Itu seorang perempuan? Itu dua orang perempuan? Zanika. Ataupun Zanika. Itu banyak perempuan? Ulaika. Ulaika. Mereka itu orang-orang perempuan. Okey, bidzalika, dan dengan demikian itu, zalika demikian itu. Bi haraf jar kan? Selepas haraf jar mestilah isim. Dan isim tu mestilah baris bawah. Isim tu baris bawah. Ni tak baris bawah pun? Kebal. Oh, dah bersiap dah macam Chong Wei tu. Tunggu boh mai. Okey, baik, betul lah Okey. Umirtu. Isim ke fi'il ke haraf? Umirtu. Isim ke fi'il ke haraf? Kalau fi'il cuba cek dalam kuning A. Pattern mana? Ana. Betul lah fi'il madhi. Tu. Kat belakang ada tu, ingat. Nampak tu? Ni fi'il madhi ni. Tu. Kat belakang Maka ini fi'il madhi. Dhamir apa kat depan? Ana. Dhamir ana. Dhamir ana. Ana. Kenapa dia jadi mudarik? Apa dia? Kenapa tak jadi mudarik? Dia pattern tu lebih kurang alif. Okey, dia berat kepada tu yang belakang tu. Sebab ada tu belakang tu. Dia berat dekat tu belakang Okey, ni ada baris mati kan? Ni
Ada baris mati, kemudian ada tu. Okey, sebab dia ada baris depan, baris mati dan ada tu di hujung, maka dhamir dia adalah ana, fi'il madhi. Apa makna madhi? Telah berlaku. Perbuatan telah berlaku. Okey, umirtu di sini kita terjemahkan. Apa makna ana? Aku. Apa terjemahan fi'il madhi? Telah kan? Aku telah. Aku telah diperintahkan. Aku telah diperintahkan. Aku telah diperintahkan. Aku telah diperintahkan. Okey. Siapa yang belum dapat, tengok dalam kuning A. Ini kuning A. Fi'il madhi ada tu dekat ujung, maka dhamir dia adalah ana. Ana maknanya aku. Telah, terjemahan fi'il madhi telah, aku telah. Umirtu maknanya diperintahkan. Aku telah diperintahkan. Dan demikian itu aku telah diperintahkan. Okey, sekarang ni tengok dalam kuning A, kita main dengan fi'il madhi. Kita main dengan fi'il madhi. Fi'il madhi Okey. Huwa umira. Apa makna huwa? Dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki telah diperintahkan. Okey, cuba jalankan. Huwa umira. Huwa umira. Huma umira. Hum umiru. Hiya umirat. Huma umirata. Hunna umirna. Anta umirta. Antuma umirtuma. Antum umirtum. Anti umirti. Antuma umirtuma. Antunna umirtunna. Ana umirtu. Nahnu umirna. Okey, lagi sekali. Huwa umira. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nahnu umirna. Okey, di sini kita terjemahkan dia seorang lelaki telah diperintahkan. Kalau perintah saja, ni diperintahkan. Tapi kalau perintah, dia seorang lelaki telah perintahkan. Macam mana nak sebut? Okey, ini pelajaran baru untuk tuan-tuan. Untuk hari ni lah. Okey.
amara. Okey, lepas ni ingat, kalau fi'il madhi tu dekat depan dia ada baris depan, dan selepas dia baris bawah, maka di sini kita terjemahkan diperintahkan, dilaksanakan, dibuat, ditulis, di kita terjemahkan di. Okey, tapi kalau strict yang macam ni, itu sama ya, perintahkan, laksanakan, tulis, telah menulis, melukis. Tak ada di. Dia kalau yang ada di ni, depan ada baris depan, selepas tu ada baris bawah. Itu antara tanda untuk kita nak kenal. Tengok pada terjemahan dia lah. Okey. Jadi terjemahan dia kat sini, huwa maknanya dia seorang lelaki telah perintahkan. Yang penting perkataan telah. Ya, dua-dua fi'il madhi, cuma berbeza terjemahan, kena ikut pattern tu. Ni kalau macam ni terjemahan dia di, tapi kalau macam biasa macam ni, ini terjemahan dia biasalah, perintah. Perintah. Tanda lah tu Ustaz. Ya, tanda. Kita kenal dia kerana tanda dia lah. Kita terjemahkan pun kerana tanda dia. Okey, cuba kita jalankan yang ni. Okey, cuba jalankan yang ni. Huwa amara. Huwa amara. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Lagi sekali. Huwa amara. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Okey, saya ambil satu contoh lagi daripada Al-Quran yang memerintahkan kita supaya berpuasa. Ayat dia macam mana? Kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Okey, kutiba. Kalau kat sini kutiba. Kutiba.
Ini sama kan? Ya. Okey. Kutiba dekat sini dhamir dia huwa. Sama juga kat sini kan? Dhamir huwa. Okey. Jadi huwa kutiba maknanya dia seorang lelaki telah diwajibkan ataupun diwajibkan dalam ikut ayat Quran tu, diwajibkan, difardukan. Dia seorang lelaki telah difardukan, diwajibkan. Okey, tolong terjemahkan Dia seorang lelaki telah diwajibkan ataupun difardukan. Tapi kalau yang ni sebelah ni, dia seorang lelaki telah wajibkan, telah mewajibkan, telah mewajibkan. Okey, cuba main dengan perkataan ni. Cuba kita jalankan perkataan huwa kutiba tu Okey, jalankan, tengok kuning A, fi'il madhi. Huwa kutiba. Huwa kutiba. Huma hum kutibu. Hiya huma nak kutip ke? Okey, huma kutibata. Hunna kutibna. Bukan kami telah kutip. Nah, belakang tu bukan kami tapi hunna kutibna. Anta kutibta. Antuma kutibtuma. Antum kutibtum. Anti kutibti. Antuma kutibtuma. Antunna kutibtunna. Ana kutibti. Ana kutibtu. Nahnu kutibna. Okey, lagi sekali. Huwa kutiba. Huma kutiba. Hum kutibu. Hiya kutibat. Huma kutibata. Hunna kutibna. Anta kutibta. Antuma kutibtuma. Antum kutibtum. Anti kutibti. Antuma kutibtuma. Antunna kutibtunna. Ana kutibtu. Nahnu kutibna. Okey, cuba yang perkataan selepas tu. Huwa kataba. Huma hum hiya katabat. Huma katabata. Katabata. Huma katabata. Hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu katabna.
Okey. Jadi umir tu maknanya aku telah diperintahkan. Fi'il madi kan? Dua-dua fi'il madhi. Tapi cakap ni kita pakai ni pakai Ikut kepada makna lah. Ikut kepada makna. Kalau kita nak kata saya telah diwajibkan, kena guna yang ni. Ana kutib betul. Tapi kalau yang ni, saya telah mewajibkan kamu. Saya telah mewajibkan kamu buat kerja ni. Bukan, saya telah mewajibkan. Saya telah mewajibkan kamu tugasan ni. Kan? Tu guna katabah macam ni. Tapi kalau kat sini kita yang kena, kita yang diperintahkan, kita yang telah diwajibkan. Saya telah diwajibkan buat benda ni. Ana kutib betul. Saya telah diwajibkan. Okey, syukran. Okey, jadi umir tu maknanya aku telah diperintahkan. Aku telah diperintahkan. Boleh sambung? Wa, apa makna wa? Dan popular tak? Popular. Ana, saya, aku. Popular tak? Ping A ana. Dan aku, wa dan ana maknanya aku. Min, popular tak? Apa makna min? Daripada. Ataupun min di sini lebih sesuai terjemahkan dari kalangan ataupun dalam kalangan. Min maknanya dalam kalangan al-muslimin, cakap Melayu, orang-orang Islam. Al-muslimin, orang-orang Islam. Wa maknanya dan, ana aku, min dari ataupun dalam kalangan al-muslimin, orang-orang Islam. Sebab apa saya terjemahkan orang-orang banyak? Jamak. Okey, cuba tengok dalam hijau B Sebab perkataan ni jamak kan? Titik, 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 ada apa? Ada baris bawah, ada ya. Ya. Jamak muzakkar salim. Semua tengok jamak muzakkar salim. Ada tak pattern macam ni? Ada Okey. Sebab apa? Dekat sini sebenarnya ada dua pilihan, betul tak? Ada dua pilihan kan? Dekat jamak. Sebab apa gunakan pilihan yang kedua? Selepas haraf jar. Selepas haraf jar kena gunakan pilihan yang kedua. Okey, semua tengok hijau B tu kita nak main sekali, kita nak main perkataan tu. Hijau B, hijau B. Hijau B, hijau B Seorang lelaki muslim. Macam mana sebutan Arab dia? Muslim. Muslim. Kalau dua? Muslimani ataupun muslimani. Kalau banyak? Ataupun muslimina. Seorang perempuan Islam muslimah. Kalau dua? Ataupun kalau banyak? Muslimatun ataupun muslimatin. Jadi yang mana ada pilihan yang kedua tu, yang mana yang ada dua pilihan, pilihan pertama, pilihan kedua, selepas haraf jar gunakan pilihan yang kedua. Settle. Selepas haraf jar gunakan pilihan yang kedua. Sepatutnya al-muslimun kan? Tapi tak boleh lah, kena baca al-muslimin sebab selepas haraf
jar gunakan pilihan yang kedua. Okey. Macam dalam bacaan Quran dia, ada setengah ayat tu kan, kalau dia buat wal muslimina wal muslimat. Okey. Dan kalau lelaki dengan perempuan tu, so kalau kita ambil wal muslimina, kalau kita itu lelaki, Ya. ramai lelaki, ramai perempuan, dan terus Wal muslimat, ha? dan dia konsistensi Oh, okey. dalam boleh tak kalau kita ambil bawah tu limina, dekat dengan perempuan tu 5 kali, tak boleh Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. kalau dalam ayat tu kalau disebut wal muslimaini lelaki, perempuan ni wal muslimatai. Ya, betul. Dia mesti sama. Konsistensi dia Ya, betul. tak ada ayat semua yang macam tu kan Ya. dalam ayat Quran ni. Ya, betul. Maknanya dia samalah. Minal muslimina wal muslimat. Kan? Wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Betul. Jadi yang 3 yang lebih banyak ada banyak, Yang banyak, yang dua. Ya. satu yang satu. Ya. Betul. Okey, boleh saya padam depan ni? Boleh, ha? Okey, kita sambung doa yang selepas tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana. Lepas daripada subhana rabbil azimi wa bihamdih, sami'allahu liman hamidah. Okey, habis ya subhana rabbil azimi wa bihamdih dengan subhana rabbil a'la wa bihamdih, kita sekalikan lah sebab dekat kan. Kemudian sami'allahu liman hamidah, dekat sini ada pelajaran baru. Sebab yang pelajaran minggu lepas tu sepatutnya pelajaran ni dulu baru yang minggu lepas. Jadi saya akan utamakan yang ni dulu, kemudian baru masuk yang mubtada khabar tu. Sebab dia ada rentetan sebalik tu. Kalau dia tak faham nanti, Okey. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Okey, dah tulis? Boleh mula ataupun tak boleh? Boleh, Okey, subhana. Apa makna subhana? Maha suci. Subhana maha suci. Isim ke fi'il ke haraf? Isim, Subhana isim. Apa tanda isim? Ada alif lam tak depan? Tak ada alif lam. Ada tanwin tak di hujung? Maka nak apa? Semua pakai tak wani nak kata sandap. Lepas terkena tadi. Kat sini boleh lah. Kat sini tak boleh kata baris atas. Dia selepas la saja. Ni tak selepas la tak boleh lah. Okey. Dia syarat dia ada la kat depan tu. Baru boleh. Patut semua tak wani nak kata bersandak tadi. Okey, baik. Subhana maha suci, isim sebab tak ada alif lam depan, tak ada tanwin di hujung, maka nak bersandar. Rabbiya,
cuba pecahkan Rabbia dulu. Rabbi tambah yang mana popular? Dua-dua popular. Tapi yang X ya kan. Rabbi ni cakap Melayu, kita dah faham dah makna dia. Jadi ya popular lah. Ya tu popular. Rabbi tu cakap Melayu, orang Melayu faham. Rabbi maknanya tu Tuhan. Jadi sekarang Subhana dia nak bersandar dengan siapa? Rabbi. Maka Rabbi ni kita akan hukumkan mudhafun ilaih. Apa tanda dia? Ni Rabbi bukan dhamir, baris bawah. Baris bawah di hujung. Okey, Subhana dia nak disandarkan kepada Rabbi. Dia nak disandarkan kepada Rabbi. Rabbi ni akan jadi mudhafun ilaih, tandanya baris bawah di hujung. Okey, jelas Rabbi, apa makna Rabbi? Tuhan, Maha Suci Tuhan. Okey, Tuhan ni isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda dia? Ada alif lam tak depan? Ada tanwin tak di hujung? Maka nak dia nak bersandar kali yang kedua. Tolong buat macam ni tarik macam ni, tulis M, tak ada alif lam depan, tak ada tanwin. Siapa-siapa yang tak nampak belakang tu, buat macam ni juga. Dia nak bersandar kali yang kedua. Dia boleh bersandar 3-4 kali pun boleh. Macam kat sini dia nak bersandar kali yang kedua. Maknanya Subhana dia nak bersandar dengan Rabbi. Rabbi pula nak bersandar dengan ya dekat belakang tu. Maha Suci Tuhan. Tuhan apa? Tuhan aku. Maha Suci Tuhanku. Okey. Mana mudhafun ilaih? Ya akan jadi mudhafun ilaih. Apa tanda dia? Baris bawah ke di MDI? Sebab apa di MDI? Sebab ni dhamir kan? Dhamir melekat dengan isim. Dhamir melekat dengan isim. Ya ni dhamir Dhamir melekat dengan isim. Okey, semua tengok dhamir. Kita nak main dhamir sekali. Ping A. Dhamir muttasil. Kalau saya nak kata Tuhan dia seorang lelaki, Rabbihu ke Rabbihi? Rabbihi. Semua sebut Rabbihi. Tuhan mereka berdua Rabbihima. Mereka semua lelaki Rabbihim. Dia seorang perempuan mereka berdua mereka semua. Engkau seorang lelaki engkau berdua kamu semua. Engkau seorang perempuan Rabbiki. Engkau berdua kamu semua. Aku kami Rabbina atau Rabbana. Okey. Maha suci Tuhan aku. Maha suci Tuhanku. Boleh kalau nak main-main Rabbina, tapi selalunya Rabbana. Kalau nak main-main okey. Kalau nak betul-betul Rabbana. Rabbana. Okey.
Al-azimi. Al-azimi. Isim ke fi'il ke haraf? Al-azim. Isim sebab ada alif lam kat depan. Lagi baris bawah di hujung. Al-azim maknanya yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Al-azimi yang maha agung. Boleh sambung? Wa. Apa makna wa? Dan. Popular Wa maknanya dan. Bihamdihi. Cuba pecahkan bihamdihi. Wa tu selesai dah, okey. Bi. Lagi? Hamdi, satu lagi. Hi. Asalnya hu Asalnya hu. Macam mana boleh jadi hi? Sebab sebelum dhamir tu baris bawah. Maka dia kena baca baris bawah. Kena ikutlah. Ya. Rafi ni kenapa tak dikeluarkan tidak? Apa dia? Rafi. Sebab di situ dia tengah-tengah ayat dah. Tak perlu ni. Maha suci wahai Tuhanku. Subhana ya Rabbi. Tak selesai. Sebab dia tengah-tengah ayat. Sebab dia sedang bersambung dengan ayat ni. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Okey, cuba tandakan yang popular dulu. Ba ke bi? Salah satu lah, jangan sebut dua. Okey, hu satu lagi Okey bi, apa makna bi? Dengan. Bi maknanya dengan. Haraf apa ni? Jar. Haraf jar. Hamdi. Hamdi. Alhamdu. Puji-pujian. Dengan puji-pujian. Isim ke fi'il ke haraf? Puji-pujian. Isim. Puji-pujian isim. Apa tanda dia isim kat sini? Selepas haraf jar. Tanda isim yang pertama selepas haraf jar. Selepas haraf jar confirm isim. Yang kedua baris bawah di hujung. Ada alif lam di depan? Ada tanwin tak di hujung? Maka nak okey, sini dia nak bersandar. Tak ada alif lam, tak ada tanwin, maka dia nak disandarkan kepada perkataan selepasnya, iaitu ha ka hu ka ha hu hi. Ya, asalnya hu, tetapi di sini jadi hi sebab ikut yang sebelum dia. Bi maknanya dengan. Hamdi puji-pujian. Hi kepadanya. Sesuailah kepadanya Allah. Jadi hi ni akan jadi mudhafun ilaih. Betul kan? Ni mudhaf, maka hi ni akan jadi mudhafun ilaih. Apa tanda dia? Dhamir melekat dengan isim. Okey, setakat ni jelas? Okey. Bi dengan hamdi, puji-pujian. Hi akannya ataupun kepadanya. Yang mana pun boleh. Kepadanya, terhadapnya, akannya boleh. Yang mana satu pun boleh. Okey, cuba main dengan dhamir ping A. Dhamir ping A, kita main dhamir. Kalau saya nak kata puji-pujian kepada dia seorang lelaki, hamdihi, semua sebut hamdihi. Kalau mereka berdua, mereka semua, dia seorang perempuan, mereka berdua, mereka semua,
hamdihinna. Engkau seorang lelaki? Engkau berdua? Kamu semua? Engkau perempuan? Engkau berdua? Kamu semua? Aku? Hamdi. Kami? Hamdina. Okey, sekarang ni subhana rabbiyal azim kan? Cuba ambil perkataan al-a'la pula. Kan lebih kurang kan? Kita satukan sekali sekali jalan. Subhana, maha suci. Rabbi, Tuhanku. Kalau al-a'la, al-a'la, yang maha tinggi, yang maha tinggi. Al-a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tadi maha agung, ni maha tinggi ya. Al-a'la, saya masuk terus sini ya. Al-a'la isim kan? Apa sebab isim? Ada alif lam di depan. Jadi kita ni ayat ni sekali jalan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa bihamdi. Nabi boleh. Silakan. Okey. Relax dulu. Nasib baik Tok Imam kata relax dulu. Tok Imam Okey, baik. Jadi saya ada pelajaran baru yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, insya-Allah. Dekat doa Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Tak apa, minggu depan saya akan ulang balik. Tak apa. Pelajaran ni insya-Allah dia tak berat pun, insya-Allah. Mudah. Okey, jadi kat sini dah dapat terjemahan? Ni subhana rabbiyal a'la dah. Okey, cuba terjemahkan sekali. Subhana, maha suci. Rabbi, Tuhanku. Al-a'la, yang maha tinggi. Wa bi hamdi, hi, terhadapnya ataupun kepadanya, akannya. Yang mana satu pun boleh. Tadi saya belum sentuh Rabbi ni baris mati kan? Macam mana boleh ada baris atas ni? Asalnya Rabbi baris mati, tapi kat sini baris atas. Sebab nak sambung. Nak sambung. Kalau tidak pelik. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Di sini dibariskan atas kerana nak bersambung untuk memudahkan bacaan. Memudahkan bacaan. Okey, baik. Baris atas tu. Baris atas tu kerana sambung saya. Nak sambung. Apa dia? Baris lain tak boleh. Tak boleh. Dia kalau ini dalam bacaan, ulama bacaan kata lebih sedap, lebih ringan atas. Ya. Rabbil, dia macam berat sikit. Rabbil. Ya, baris atas. Tak boleh. Dia kalau baris bawah tu, kalau orang kita baca Rabbil Azim boleh kan? Tapi orang Arab dia tak boleh. Dia berat. Dia sebaik-baiknya atas tu sebab nak ringankan bacaan. Ini dalam bacaan, dalam bacaan. Ya, sama baik. Wasal. Wasal. Al-waslu. Wasal. Sambung. Apa dia? Oh, alif lam qamariyah tu betul juga. Itu yang bahagian alif lam tu. Hamzah wasal lah. Dia bahagian al-waslu, wasal, sambung. Okey, boleh padam ni? Boleh
Okey, dalam masa yang ada lebih kurang dalam 20 minit macam tu. Lebih kurang 20 minit. Okey, kita nak tengok sikit bab pola ayat. Bab pola ayat. Pola ayat. Pola ayat, Pola ayat. Pola ayat. Pola ayat. Dalam bab pola ayat ni, dia bermula dengan fi'il. Dia bermula dengan perbuatan. Fi'il. Saya tulis bahasa Arab, Al-fi'lu. Al-fi'lu maknanya fi'il. Al-fi'lu maknanya fi'il. Al-fi'lu maknanya fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab ada empat. Fi'il dalam bahasa Arab ada empat. Yang pertama kita panggil madi. Yang kedua mudhari'. Yang ketiga satu lagi nahi. Pola nak kata, takkan nak kata bola pula kan. Pola mana apa dah? Pola pattern, susunan. Susunan betul. Pola maknanya susunan. Susunan betul. Pola susunan. Okey, pola. Yang minggu lepas orang panggil Cik Mat. Ingat lagi tak cerita ke Cik Mat? Ada kita dia buat tak tahu je. Apa dia? Mat maknanya mati. Mamat kematian. Semua nak pergi ke sini ada makna ni. Masuk ke ni ada makna ni. Semua ada. Okey, al-fi'lu dalam bahasa Arab ada empat. Yang pertama madi, mudhari', amar, nahi. Apa makna madi? Telah berlaku. Mudhari' sedang ataupun akan berlaku. Amar suruhan, perintah. Doa, rayuan. Nahi, larangan. Okey. Kalau ada al-fi'lu, kalau ada fi'il, mesti ada pelaku. Pelaku kepada perbuatan tu nama dia al-fa'il. Namanya al-fa'il. Al-fa'il. Al-fa'il maknanya pelaku. Al-fa'il pelaku. Pelaku kepada perbuatan tersebut. Pelaku kepada perbuatan tersebut. Al-fa'il. Madi telah, mudhari' sedang akan berlaku. Okey. Jadi al-fa'il maknanya pelaku.
sebagai contoh ayat dalam bahasa Melayu, Muhammad telah tulis akan surat. Muhammad telah menulis akan surat. Yang mana fi'il menulis, yang mana pelaku Muhammad. Okey, jelas sama juga dalam bahasa Arab macam itulah. Dia ada perbuatan, dia ada pelaku dia. Tulis itu perbuatan, pelaku dia Muhammad. Muhammad yang tulis. Okey. Ada kalanya kalau ada fi'il perbuatan, mesti ada fa'il, takkan terlepas, mesti ada. Dan kadang-kadang juga akan ada, ini kadang-kadang boleh ada, boleh tak ada. Nama dia al-maf'ulu bihi. Al-maf'ul bihi. Maf'ulun bih orang panggil. Maf'ul bih, maf'ulun bih. Orang panggil maf'ulun bih. Orang panggil maf'ulun bih, maf'ulun bih. Ni sebab ada alif lam. Kalau nak senang, maf'ulun bih senang. Kalau buang alif lam, lum. Kalau buang alif lam depan, belakang kena letak tanwin. Al-maf'ulu bihi ataupun maf'ulun bih kalau buang alif lam. Yang mana satu pun boleh. Ya. Al-maf'ulu bihi, maf'ulun bih maknanya mangsa. Mangsa yang kena buat, yang kena perbuatan tu. Al-maf'ulu bihi, yang kena perbuatan tu, yang kena buat, yang kena perbuatan ataupun yang kena buat. Okey. Maf'ulun bih ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia tak wajib. Kalau ada tu ada, kalau tak ada pun tak apa. Yang penting sekali fi'il dan juga fa'il. Ini penting. Kalau ada perbuatan, mesti ada pelaku. Kalau yang al-maf'ulun bih maknanya mangsa ataupun yang kena buat, ini sunat. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okey. Senang cerita, rukun dia yang ni. Ni rukun dia. Ada fi'il, ada fa'il. Yang ni ada tak apa, tak ada tak apa. Okey, jelas Macam tadi tu, Muhammad telah tulis akan surat. Tulis tu fi'il, fa'il dia Muhammad. Apa mangsa tu? Benda apa yang dia tulis? Surat. Surat tu yang kena tulis, yang kena perbuatan tu. Okey, Ali makan nasi. Yang mana satu perbuatan? Pelaku Ali, mangsa dia nasi. Nak bagi faham kan? Jadi nasi lah yang kena makan tu, yang kena perbuatan makan tu. Okey. Fa'il makna apa tadi? Pelaku. Pelaku kalau ikut terjemahan kitab-kitab lama, kita akan terjemahkan apa? Di sini terjemahkan oleh. Kita terjemahkan oleh. Telah makan oleh Abu akan pizza. Oleh bahasa lama. Dan inilah cara ulama-ulama kita yang hebat-hebat, dia orang belajar. Inilah cara dia. Okey. Ya. Saya macam jumlah fi'liyah. Ini betul. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Betul lah. Jumlah fi'liyah. Sebab tu yang minggu lepas tu saya tak terang lagi tu. Pasal dia ada kaitan dengan ni. Susunan dia macam ni. Susunan dia. Okey. Terjemahan dia oleh. Kalau maf'ulun bih pula terjemahan dia akan.
Ini cara terjemahan kitab-kitab turas lah. Telah makan oleh Abu akan nasi. Okey. Akan. Ya. Akan tu menunjukkan maf'ulun bih. Kita faham dia tu maf'ulun bih. Okey. Okey, boleh masuk lagi? Cara nak kenal pelaku dalam bahasa Arab ada dua cara. Yang pertama isim baris depan di hujung. Isim baris depan di hujung. Satu lagi DYT, duli yang teragung. Dhamir yang tersembunyi. DYT dhamir, Y yang T tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi. Dhamir yang tersembunyi. Isim tu mestilah baris depan di hujung. Maf'ulun bih yang kena buat iaitu mangsa, kita kenal dia kerana dua sebab lah. Yang pertama, isim baris atas di hujung. Isim baris atas di hujung. Satu lagi, siapa tahu? Siapa tahu? Apa makna di? Dhamir melekat di dengan fi'il. Ya saja. Sama dengan menteri besar. Maf'ulun bih. MB maf'ulun bih. Sebelum ni kita belajar di MDI kan. Hari ni kita nak berkenal pula dengan kaedah DMDF. Dhamir melekat dengan fi'il sama dengan maf'ulun bih. Dhamir yang tersembunyi. Okey. Yang tersembunyi apa dia? Lagi kita masuk contoh. Bila masuk contoh nanti saya akan terangkan insya-Allah. Okey, sekarang ni jelas Okey. DMDF. Boleh masuk contoh? Boleh. Baik. Contoh yang pertama, alif lam. Ini contoh yang pertama. Kataba al-muallimu ar-risalah. Kataba al-muallimu ar-risalata.
Kataba al-muallimu ar-risalata. Boleh saya terang? Habis saya tulis. Al-muallim tahu kan? Al-muallim maknanya guru. Guru lelaki ya, guru. Muallim. Okey. Kataba. Ini fi'il. Fi'il apa nama dia? Madhi. Dia fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Macam mana kenal fi'il madhi? Baris atas di hujung. Kuning A Baris atas di hujung. Kalau fi'il madhi baris atas di hujung, dhamir apa kat depan? Dhamir huwa. Dhamir huwa kan? Apa makna huwa kataba? Dia seorang lelaki telah menulis. Dia seorang lelaki telah menulis. Tapi dalam ayat ni huwa ni dah tak wujud lagi. Apa sebab? Sebab pelaku dia dah sebut dah siapa? Betul tak? Pelaku kepada perbuatan menulis tadi itu adalah seorang guru. Jadi huwa ni dah tak ada kan? Betul tak? Okey, huwa ni dah tak ada dah. Asal dia ada, tapi tak ada oleh kerana dah sebut pelaku. Guru lelaki. Jadi di sini terjemahkan telah menulis. Siapa yang tulis? Oleh. Jangan lupa oleh Telah menulis oleh guru lelaki itu. Betul? Kalau tak ada ta marbutah lah kan? Okey, telah menulis oleh seorang guru, oleh guru lelaki itu. Lebih sesuai, oleh guru lelaki itu. Al-muallim isim kan? Betul tak isim? Isim, apa tanda dia? Alif lam. Apa tanda nak jadi pelaku? Baris depan di hujung. Baris depan tu kerana nak jadi fa'il. Dan fa'il tu mestilah baris depan di hujung. Tak boleh atas, tak boleh bawah. Okey. Al-muallimu. Ar-risalah. So, surat. Isim ke fi'il ke haraf? Sebab ada alif. Ini akan jadi mangsa ataupun yang kena perbuatan tulis tadi tu. Macam mana kita tahu kata mangsa? Sebab baris atas di hujung. Isim tu baris atas di hujung. Tadi yang mati itu baris atas di depan. Apa dia? Yang mati tadi baris atas di hujung. Okey, madhi itu memang dia punya pattern dia memang macam tu dah. Pattern dia memang macam tu dah. Jadi kita kena tahu terjemahan dia lah. Kita kena tahu terjemahan dia.
Okey, jadi bacaan dia katabal muallimur risalah. Kataba al muallimur risalah. Semua sebut? Katabal muallimur risalah. Sekarang ni jelas Okey. Sekarang ni saya cuma nak sentuh isim. Pelaku kita kenal sebab isim. Maf'ulun bih juga kita kenal sebab isim. Ini belum lagi Ini relax loh. Satu-satu Okey, yang kedua contoh dia katabat katabat al-muallimatu ad-darsa. Semua dah tulis? Katabat al-muallimatu ad-dars. Katabat fi'il apa ni? Madi. Macam mana tahu kata madi? Sebab ada ta mati kan di hujung. Apa dhamir sebelah kanan? Hiya. Siapa yang tak ingat tengok dalam kuning A dhamir dia hiya. Apa makna hiya katabat? Dia seorang perempuan telah menulis. Jangan terjemahkan lagi. Tapi kat sini dia perempuan tu dah tak ada lagi sebab pelaku telah disebut. Kita nak kata dia tu guru perempuan. Jadi dia ni dah tak ada dah. Asal dia ada tapi dah tak ada lah sebab ada pelaku Jadi katabat maknanya telah menulis. Siapa yang tulis? Al-muallimatu, oleh guru perempuan itu. Oleh guru perempuan itu. Guru perempuan isim kan? Apa sebab isim? Ada alif lam. Apa tanda nak jadi fa'il? Baris depan di hujung. Jadi guru perempuan tu lah pelaku kepada perbuatan tulis tu. Dia yang tulis. Dia tulis apa? Ad-darsa. Ad-darsa maknanya pelajaran. Pelajaran, contoh pelajaran kat papan putih ke macam tu. Ad-darsa, pelajaran akan pelajaran. Ad-darsa isim kan? Sebab ada alif lam. Macam mana dia apa tanda nak jadi maf'ulun bih? Baris atas di hujung. Katabat al-muallimatu ad-dars. Ad-dars.
kat depan tu macam mana nak baca tu? Katabat al-muallimatu. Ni mati bertemu mati, mati bertemu mati. Jawapan dia masuk syurga. Syekh lawak. Mati macam mana nak baca dia? Macam mana nak cara bacaan dia? Kata tak boleh. Di sini lebih fasih kita baca kata bati. Kata batil muallimatud dars. Kalau fi'il itu madhi, boleh baris bawah. Tapi kalau dia macam tadi Rabbia tu kan, Rabbia tak boleh. Rabbia pasal dia dhamir. Ya, dhamir. Ya tu lebih sesuai dengan atas. Tapi kalau macam ni lebih fasih kata batil. Sebab ini fi'il madhi, baris bawah. Kalau mati bertemu mati. Ini cara bacaan ni tak termasuk dalam bahasa Arab punya cerita ni. Ini cara bacaan saja. Kata batil muallimatud dars. Ya, pakai anti. Ya, pakai anti. Okey. Berbalik kepada Sami'allahu liman hamidah. Dah tulis Sami'allahu liman hamidah? Belum lagi. Jadi macam mana? Kita nak sambung sikit lagi ke? Ataupun nak minggu depan? Minggu depan? Okey. Baik, insya-Allah. Jadi minggu depan insya-Allah saya akan ulang semula bab ni daripada awal balik, dan kita akan masuk ini dan masuk DMDF. Paling kurang 3 kali pengulangan saya akan buat. Hari ni kali pertama, minggu depan kali kedua dan kali ketiga insya-Allah. Tengok keadaan lah. Okey, insya-Allah. Jadi kelas kita dah 6 bulan kan? Berapa bulan dah kelas ni? Baru 6 bulan. bulan 2. 5 bulan lah. Bulan 2 tak salah Ramadan saja. Okey. Bulan tak ada. Bulan Okey. 6, bulan ke-6. Masuk bulan ke-6. Masuk bulan ke-6. Okey, eloklah. Timing tu kenal lah. Lepas ni kita akan belajar insya-Allah kalau sempat pola ayat. Kemudian saya akan masuk balik subjek predikat tu. Lepas tu kalau sempat kita akan belajar bab sifat, adjektif, sifat. Kemudian sifat bab inna dan bab kana. Kan kita dah baca wa kanallahu sami'an basira, innallaha wa malaikatahu kan. Dia ada bab dia, tapi dia tak payah. Semua tu ada kaedah dia, kaedah dia. Kalau sebelum ni macam saya belajar dulu satu bab tebal ni nak habis, tapi kita ringkaskan jadi macam ni. Dan cara macam ni kalau tuan-tuan boleh kecap, insya-Allah cepat. Dia lebih cepat. Lebih cepat. Saraf tak masuk dah. Saraf tu kita masuk. Kita masuk, kita akan lebihkan pada lanjutan nantilah saraf insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alun lima yurid, ya dzal jalali wal ikram. Ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma arhamna warham jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته